sekarang kami di Biren. Di Biren, di kampung Tambu Raya. Nak cerita sekarang, kalau tengok jalan ni macam terputus. Lain putih dekat situ, sampai sini dah tak ada lain putih. Sebab mari sini, Samdan. Jalan dia dah terangkat ke sini, bersambung. Kat sini ombak kuat. Sekarang rumah ni pun dah tak ada. Dan sekarang ni rumah tu sebenarnya telah diangkut, dibawa oleh air, dan kita boleh lihat ada timunan-timunan kayu di sana, yang mana bukan setakat rumah ini saja, malah rumah-rumah lain dan juga apa sahaja yang ada di haluannya telah dibawa dengan arus yang deras dan dilonggokkan di sana. So inilah antara kesan daripada banjir besar yang berlaku di Aceh. Dan antara yang teruk juga, nampak rumah tu lebih 2 meter air dia nampak aras tu. Tadi kami jenguk ke dalam rumah tu, tinggal macam mana, tak buat apa-apa lah, lumpur kan. Lumpur penuh. Tak boleh nak buat apa dah. Dan kita dapat lihat tanah-tanah menjadi tinggi. Tinggi ini kerana sebenarnya debu dan juga lumpur yang dibawa turun daripada bukit, yang dibawa turun daripada kawasan-kawasan tinggi kerana projek-projek dan sebagainya, sehingga telah menambus sungai-sungai, termasuklah tanah-tanah daratan yang rendah. Okey, sekian bantuan melintasi sepadan Muslim Care Malaysia, Aceh.